Nak menggentar-gentar ni mahal lah kak. Nak masak sendiri kalau nak orang melampau-lampau. Aku dah jumpa pot makan nasi lemak paling hebat di dalam Melaka. Ada 30 jenis lauk. Yang penting ada kangkung. Nasi lemak Bibi The Ayu. Tak tahulah di Bibi tu baby ke apa kan. Yang penting Bibi lah. Dekat Bukit Beruang berdepan Ibu Hari 2. Nasi kandar tu. Weh, dengar cerita sedap. Dia kata lah. Dia kata, saya punya nasi lemak paling sedap. Aku nak tengok sedap ke tak? Tekak aku je main-main tak? Inilah kedai dia tahu. Dia pakai kemah warna kuning. Nasi lemak kangkung Melaka je. Ada, marilah. Tu dia punya trademark. Korang boleh cari dia orang ni. Alright, korang yang inilah menu dia tahu. Ada 30. Bagus tau, bertutup. Yang penting hygiene. Atas dia ada tulis. Kau nak apa, lauk apa, semuanya ada. Sampai 1 pagi. Kau kalau lapor-lapor craving nasi lemak, datang je dekat sini, okey? Dia bukan ada nasi lemak dia. Dia ada mihun goreng, mi goreng, Maggi goreng, nasi goreng. Kalau tak suka makan nasi lemak, boleh makan goreng-goreng dia. Ada 30 jenis lauk kan. Lepas tu dah menggabar-gabar lah. Tak baca doa makan. Nafsu dah membuak-buak. Kau tengok lah. Yang ini aku ambil. Yang ini pun aku ambil. Begitulah. Nak kata belesaka, belum lagi. Nampak mak badan kecil Jangan kata mak belesaka. Ada orang kata mak belesaka, makan banyak tapi kurus. Cai gitu. Lemak biasa RM3 je. Murah ke tak? Murah lah kan. Kalau lauk bermula daripada RM4, RM4.50. Tengoklah lauk apa yang kau ambil. Kau jangan nak menggentar-gentar ni. Mahal lah kak. Nak masak sendiri kalau nak orang melampau-lampau. Okey, untuk pinggan yang pertama ni aku ambil sotong, sambal kerang, sambal petai, tempe, semua ni sambal. Untuk pinggan yang kedua aku ambil ikan keli, udang sambal, kari daging. Mak tak sabar nak makan. Kita nak tengok sedap ke tidak. Patutlah Cina-Cina datang beratur. Sedap. Approve. Alah kak, kalau Cina je kata sedap, Cina kata sedap. Kau tak boleh terima aku bahagia ke? Aku cakap sikit je semua kau nak mengentar-gentar. Korang dia buka daripada pukul 5.30 petang sampai 1 pagi dia ada lamb shank siap. Ketam dia RM2.5 je. Ketam sambal pun ada. Dahsyat, patutlah 30 jenis lauk.